Situasi menunjukkan pelajar boleh mengakses laman web digital ini menggunakan gadget pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, sesuai dengan era digital masa kini. Melalui laman web ini, pelajar boleh mendapatkan nota, menonton video pembelajaran, menjawab kuis serta bermain permainan pendidikan yang menarik. Kemudahan ini turut memudahkan pelajar dan guru untuk berkomunikasi. Selain itu, pelajar juga boleh mengimbas kod QR menggunakan telefon pintar untuk akses yang lebih mudah dan cepat. Ini merupakan halaman utama laman web Nadi Historia. Halaman ini menjadi pintu masuk utama kepada pengguna untuk meneroka kandungan yang terdapat dalam laman web ini. Selain itu, terdapat dua butang utama yang berfungsi sebagai navigasi kepada pengguna. Butang pertama ialah terokai sekarang, yang akan membawa pengguna ke halaman seterusnya untuk mengakses nota, latihan, permainan dan video pembelajaran yang disediakan. Butang kedua ialah tentang kami, yang membolehkan pengguna mengetahui dengan lebih lanjut mengenai objektif projek, tujuan pembangunan laman web serta maklumat ahli kumpulan yang terlibat dalam menghasilkan Nadi Historia. Secara keseluruhannya, halaman utama ini berfungsi sebagai pengenalan kepada projek Nadi Historia serta menarik minat pengguna untuk meneroka kandungan sejarah yang disediakan dengan lebih mendalam. Halaman ini merupakan halaman terokai sekarang, iaitu pusat navigasi utama dalam laman web Nadi Historia. Halaman ini menampilkan konsep arsip sejarah lama dengan elemen seperti fail arsip, manuskrip klasik dan peta Nusantara. Terdapat 4 butang utama yang boleh diterokai oleh pengguna. Butang Latih Tubi menyediakan kuis, soalan objektif dan latihan interaktif untuk menguji pemahaman pengguna. Kemudian, klik pada tajuk yang anda mahu. Pelajar dapat memilih subtajuk untuk lebih fahami dan rasai pengalaman pembelajaran berbeza. Dapat dilihat 4 latih tubi yang boleh diselami untuk menambah minat pelajar. Sebagai contoh, saya memilih kuis. Dalam kuis ini memberi anda mata dan memberi pembetulan jika anda menjawab salah. Dengan penyediaan latih tubi yang berbeza-beza, pelajar lebih tertarik untuk fahami. Pada pilihan subtajuk kedua juga, anda dapat melihat pelbagai gaya latih tubi yang menarik dan berbeza untuk membantu pelajar mudah terokai pengetahuan. Setiap latihan memberi jawapan sebenar dan ringkasan nota jawapan yang memberi pelajar mudah fahami. Di akhir latihan, pelajar dapat melihat kesalahan pelajar dan mengetahui kelemahan dalam topik yang kurang difahami. Pelajar juga dapat mencabar diri dengan meletakkan waktu untuk menyelesaikan latih tubi. Laman web ini mengandungi permainan digital bertujuan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap topik sejarah melalui pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Elemen gamifikasi turut digunakan untuk meningkatkan motivasi, penglibatan aktif dan daya ingatan pelajar. Permainan pertama ialah misi mencari artifak lama bagi topik dinamika agama di Indonesia. Pelajar perlu mencari artifak dalam masa yang ditetapkan, kemudian memasuki portal soalan untuk menjawab soalan berkaitan topik. Sepanjang permainan, pelajar boleh memperoleh power-up, ganjaran, pencapaian, serta melakukan bonus spin untuk mendapatkan hadiah tambahan seperti mata bonus, nyawa tambahan dan power-up. Permainan kedua ialah teroka arsip kolonial yang memfokuskan sejarah pendidikan kolonial di Tanah Melayu. Pelajar perlu mencari manuskrip dan menyelesaikan soalan sejarah sambil mengelakkan penjajah dengan 10 nyawa dan sistem skor. Permainan ini mempunyai 3 tahap kesukaran daripada mudah ke sukar, serta paparan skor, ranking dan analisis kesalahan pada setiap tahap. Setelah tamat, pelajar akan menerima ganjaran sebagai simbol kejayaan. Secara keseluruhannya, permainan ini menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik, interaktif dan berkesan. Seterusnya, butang nota menyediakan bahan rujukan dan nota pembelajaran yang berkaitan dengan topik dinamika keagamaan Indonesia abad ke-19 dan pendidikan kolonial di Tanah Melayu abad ke-19.
Semua maklumat disusun secara sistematik dalam bentuk yang mudah dibaca dan difahami bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat penting dengan lebih cepat. Melalui bahagian ini, pengguna dapat mempelajari fakta sejarah, peristiwa penting serta perkembangan yang berlaku dalam kedua-dua topik tersebut. Nota yang disediakan juga membantu pengguna membuat ulang kaji sebelum menjawab kuis atau menjalankan aktiviti pembelajaran yang lain. Selain itu, susunan nota yang bertemakan manuskrip klasik dan arsip sejarah memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, seolah-olah pengguna sedang meneroka dokumen sejarah yang sebenar. Bahagian ini berfungsi sebagai sumber rujukan utama untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap kandungan pembelajaran yang dipelajari. Selain menyediakan latih tubi, permainan dan nota, laman web kami juga menyediakan video pendek sebagai bahan sokongan pembelajaran bagi membantu pengguna memahami topik yang dipelajari dengan lebih mudah dan menarik. Terdapat dua video pendek utama yang disediakan. Video pertama bertajuk Dinamika Keagamaan Indonesia Abad ke-19 yang menerangkan perkembangan agama di Indonesia pada abad ke-19, termasuk pengaruh Islam, Kristian serta perubahan sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Video kedua pula bertajuk Pendidikan Kolonial di Tanah Melayu Abad ke-19 yang menjelaskan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak penjajah, tujuan pelaksanaannya serta kesannya terhadap masyarakat di Tanah Melayu. Melalui penggunaan video pendek ini, pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kandungan pembelajaran kerana maklumat disampaikan secara ringkas, padat dan mudah difahami. Selain itu, elemen visual dan audio yang digunakan dapat meningkatkan minat pengguna untuk mempelajari sejarah dengan lebih berkesan.